Malam ni aku lapar nasi lemak. Jadi hari ni aku nak bawa hampa cari makan kat Guak Perahu. Okay. Ni Kartek Guak Perahu. Punya gerai dia buka bonet saja tau. Bonet kereta lah. Jom. Okay. Ni salah satu pot nasi lemak yang berniaga malam. Okay. Assalamualaikum kak. Nasi lemak cedok setiap satu lot RM1 hingga RM1.5. Boleh je abang pilih je nak lot mana-mana. Hari buka? Ni cuma Rabu je cuti. Rabu saja cuti. Start pada pukul apa? 8.30 sampai habis lah. 8.30 sampai habis. Memang berniaga malam je ke ada berniaga pagi juga je nak? Malam saja. Malam sajalah. Jadi untuk hampa yang mana ingin makan nasi lemak malam-malam tu kan, hampa boleh mai kat ni kecuali Rabu. Rabu kat ni cuti kan? Ya betul. Cuti. Ni ikan sambal, telur sambal, sosis sambal, ayam masak goreng kunyit. Ayam? Ayam. Ya. Ni ke? Tu sosis tu. Okey. Ni berapa? Puas cukup? Cukup. Macam ni saja RM4. RM4? Ya. Oh, ayam, telur dengan sosis, nasi lemak. RM4? Murah. Ini itu memang kena jual. Nasi lemak yang pergi tadi tu. RM1, RM1.5. Ini harga memang murah lah. Bismillah. Walaupun harga murah, tapi masakannya sedap. Patutlah orang ramai ni. Murah pun murah, takkan dia pun merasa elok. Best dia punya sambal. Kalau hampa nak cari nasi lemak malam-malam, tahu kat mana, hampa boleh pergi ke Guak Perahu. Hampa kena try.